Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 6 sesi 2025-2026 akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus Dirasah Al-Aqidah Al-Nasiyah, iaitu qiyas daripada kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad. Okey, saya akan membentangkan kias pertama. Sanian, qaidata al-istiqraqi. Kedua, dua kaedah al-istiqraq. Wa yushtaratu fihima ma yali. Dan disyaratkan pada kedua-dua kaedah ini beberapa perkara seperti berikut. Awalan, yajibu istiqraqi al-haddil aswadi fi ihdal al-muqaddimataini alal aqalli. Wajib diistiqraqkan hadul awsat, iaitu had yang berada di antara dua had yang lain dalam salah satu daripada dua premis sekurang-kurangnya. Ini kerana hadul awsat berfungsi sebagai penghubung antara premis pertama dan premis kedua. Dan jika ia tidak diistiqraqkan, maka hubungan antara kedua-dua premis tidak sempurna dan natijah tidak dapat dihasilkan dengan sah. Sanian, yajibu an la yustaqraqa haddu fi an-natijah ma lam yakun mustaqraqan fi ihda al-muqaddimataini al-aqalli. Yang kedua, dan wajib bahawa tidak diistiqraqkan mana-mana had dalam natijah selagi mana had tersebut tidak diistiqraqkan dalam salah satu daripada dua premis sekurang-kurangnya. Ini bermaksud sesuatu yang dihukum secara menyeluruh dalam natijah mestilah telah dihukum secara menyeluruh dalam salah satu premis sebelumnya, supaya kesimpulan yang dihasilkan tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh premis. Famathalan naqulu, maka contoh kita katakan kullu al-abtali aqwiyaun, semua pemberani itu kuat. Kullu jundiyin batlun, semua tentera adalah pemberani. Kullu jundiyin qawiyun, semua tentera itu kuat. Seterusnya saya akan jelaskan tentang pembinaan kias. Dalam kias ini mukaddimah sugranya kullu jundiyin batlun, manakala mukaddimah kubranya kullu al-abtali aqwiyaun, dan natijahnya kullu jundiyin qawiyun. Kemudian al-haddu terbahagi kepada tiga, al-asghar, al-akbar dan al-awsat. Pertama, haddul asghar jundiyin, iaitu subjek dalam natijah atau mawdu' an-natijah. Yang kedua, al-haddul akbar aqwiyaun, iaitu predikat dalam natijah atau mahmul an-natijah. Yang ketiga, al-haddul awsat al-abtalu, iaitu unsur penghubung antara dua mukaddimah atau istilah yang hilang dalam natijah. Selain itu, jenis kias. Jenis kias ini ialah kias iktirani hamli, terdiri daripada dua premis, mukaddimah sughra dan mukaddimah kubra. Hubungan antara subjek dan predikat dalam setiap premis adalah tanpa syarat, jika dan maka. Kemudian syakal yang digunakan dalam kias ini ialah syaklul awal, syakal yang pertama, di mana al-haddul awsat al-abtalu menjadi predikat dalam mukaddimah sughra dan menjadi subjek dalam mukaddimah kubra. Kesimpulannya, setiap unsur dalam kias mempunyai peranan. Syakal pertama menunjukkan bagaimana subjek, predikat dan penghubung berinteraksi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pembinaan kias yang kedua. Terlebih dahulu, saya akan membacakan kiasnya. Laisa kullu tullabi hadirina, bukan semua pelajar hadir. Samir talibun, Samir ialah seorang pelajar. Laisa Samirun hadiran, Samir tidak hadir. Jadi dalam kias ni, mukaddimah sughranya adalah Samirun talibun, dan mukaddimah kubranya pula adalah laisa kullu tullabi hadirina, dan natijah bagi kias ni adalah laisa Samirun hadiran. Bagi penentuan hudud dalam kias ni, haddul asgharnya adalah Samirun, yang ini sebagai maudhu' dalam natijah.
dan hadul akbarnya pula adalah hadir, yang ini sebagai mahmul dalam natijah. Manakala hadul awsatnya pula adalah talibun. Jadi hadul awsat ni adalah perkataan yang berulang, dalam dua mukadimah ni, ataupun sebagai unsur penghubung lah antara dua mukadimah ni, tapi ia ni tidak muncul dalam natijah. Jenis kias ni tergolong dalam kias iqtiranil hamli sebab ini terdiri daripada dua pernyataan awal, iaitu mukadimah sughra dan mukadimah kubra, dan hubungan antara maudhu' dan mahmul dalam mukadimah ni adalah berbentuk hamli tanpa penggunaan syarat jika maka. Dan bentuk kias ni menggunakan syakal awal. Dalam syakal ni hadul awsatnya, yakni talibun tadi tu, jadi mahmul dalam mukadimah sughra dan jadi maudhu' dalam mukadimah kubra. Saya akan menerangkan tentang pembinaan kias yang ketiga yang dipetik daripada kitab Al-Iqtisad ni. Dalam kias ni, mukadimah sughra ni adalah al-alamu jaza alaihi al-adamu, iaitu alam tu boleh menerima ketiadaan. Mukadimah kubranya pula ialah kullu ma jaza alaihi al-adamu mustahala alaihi al-kidamu, iaitu setiap yang boleh menerima ketiadaan mustahil baginya bersifat qadim ataupun sedia ada. Maka natijahnya ialah al-alamu yastahilu alaihi al-kidamu, iaitu alam itu mustahil bersifat qadim ataupun sedia ada. Untuk bahagian al-hudud ada tiga, iaitu hadul asghar, hadul akbar dan juga hadul awsat. Hadul asghar ialah alamu, iaitu maudhu' an-natijah. Hadul akbar ialah yastahilu alaihi al-kidamu, iaitu mahmul an-natijah. Dan hadul awsat ialah jaza alaihi al-adamu, iaitu unsur penghubung atau istilah yang muncul dalam kedua-dua mukadimah tetapi hilang dalam natijah. Manakala jenis kias ni adalah kias istiqrani hamli. Sebabnya kias ni dia menggabungkan dua kenyataan mukadimah secara terus untuk mengeluarkan natijah tanpa menggunakan perkataan syarat seperti jika ataupun maka pada penyataannya. Akhir sekali, kias ni menggunakan syakal awal, iaitu syakal pertama, iaitu hadul awsat dia jaza alaihi al-adamu menjadi mahmul dalam mukadimah sughra dan menjadi maudhu' dalam mukadimah kubra. Ini adalah bentuk kias yang paling sempurna dan paling jelas untuk membuktikan bahawa alam ni bukan bersifat qadim, sedia ada, tetapi ia adalah baharu. Saya akan membentangkan kias keempat berkaitan sifat Allah Ta'ala Al-Hayah. Wa ta'ni annallaha hayyun wa huwa ma'lumun bid-darurati. Dimaksudkan sifat hidup itu bahawasanya Allah itu hidup dan perkara ini diketahui secara pasti. Walam yunkir ahadun annallaha hayyun mimman i'tarafa bikaunihi ta'ala aliman qadiran lianna kaunal alimil qadiri hayyan daruriyun. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahawa Allah itu hidup daripada kalangan mereka yang mengakui bahawa Allah Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Ini kerana wujudnya sesuatu yang mengetahui dan berkuasa itu mesti hidup. Idzan la na'ni bil hayyi illa man yash'uru bi nafsihi wa ya'lamu dzatahu wa ghairahu. Kita tidak maksudkan dengan hidup melainkan sesuatu yang menyedari dirinya sendiri serta mengetahui dirinya dan juga selainnya. Wal alimu bi jami'il ma'lumati wal qadiru ala jami'il maqdurati kaifa la yakunu hayyan. Maka Allah Tuhan yang mengetahui segala perkara dan berkuasa atas segala yang mungkin, bagaimana mungkin dia tidak hidup? Okay, seterusnya daripada ibarah teks ini terbina kias seperti berikut. Allahu Ta'ala alimun qadirun, Allah Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Kullu alimin qadirin fahuwa hayyun, setiap yang mengetahui dan berkuasa itu adalah hidup. Allahu Ta'ala hayyun, Allah Ta'ala adalah Maha Hidup. Seterusnya saya akan terangkan tentang pembinaan kias. Dalam kias ini, mukadimah sughranya ialah Allahu Ta'ala alimun qadirun. Mukadimah kubra, kullu alimin qadirin fahuwa hayyun. Dan natijah, Allahu Ta'ala hayyun. Untuk ahli hudud pula, yang pertama al-hay al-asghar, Allahu Ta'ala, iaitu maudhu' an-natijah atau subjek dalam natijah. Kedua, al-hay al-akbar, hayyun, iaitu mahmul an-natijah atau predikat dalam natijah. Dan yang ketiga, al-hay al-awsat, alimun qadirun, iaitu unsur penghubung antara dua mukadimah atau istilah antara dua mukadimah yang hilang dalam natijah. Okey, jenis kias ini ialah kias iqtirani hamli kerana ia terdiri daripada dua premis atau memerlukan dua pernyataan awal
iaitu mukaddimah sughra dan juga mukaddimah kubra. Hubungan antara subjek dan predikat dalam setiap premis qiyas iktirani hamli adalah tanpa syarat, jika dan maka. Akhir sekali, qiyas ini menggunakan asyaklul awal, iaitu syakal pertama. Keadaan ini apabila al-had al-awsat iaitu alimun qadirun menjadi mahmul atau predikat dalam mukaddimah sughra dan menjadi maudhu' atau subjek dalam mukaddimah kubra. Akhir sekali saya akan membentangkan kias yang kelima. Inna sifatillahi ta'ala kulluha qadimatun. Sesungguhnya semua sifat Allah Ta'ala adalah bersifat qadim. Ay qadimatu bizzati, ay qadimatun bizzatiha, iaitu qadim bersama zat, yakni qadim dengan zatnya sendiri. Faqidamuha biqadimiz zati al-ilahiyyah. Maka kekodiman sifat-sifat tersebut adalah seiring dengan kekodiman zat ilahi. Wa makna qidamiha zatiyun. Dan maksud kekodiman sifat-sifat itu adalah bersifat zat, ay laysat mumkinatan fi nafsiha, iaitu sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang mungkin pada dirinya. Fasifatul ma'ani la tanfakku aniz zati. Maka sifat-sifat ma'ani tidak terpisah daripada zat. Li'annaha laysat bighairi zati. Kerana sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang lain daripada zat. Fala yu'qalu qiyamuz zati biduniha. Maka tidak dapat dibayangkan wujudnya zat tanpa sifat-sifat itu. Wala wujuduha ayu sifati bighairi zatil al-muqaddasati. Dan juga tidak dapat dibayangkan wujudnya sifat-sifat itu tanpa zat yang maha suci. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pembinaan qiyas. Dalam qiyas ini muqaddimah sughra ialah sifatullah ta'ala la tunfiqu aniz zatihi wa zatuhu qadimatun, iaitu sifat-sifat Allah Ta'ala tidak terpisah daripada zatnya dan zat Allah itu bersifat qadim. Manakala muqaddimah kubra ialah kullu ma la yunfiqu aniz zati ala qadimati fahuwa qadimun. Setiap sesuatu yang tidak terpisah daripada zat yang qadim, maka ia juga adalah qadim. Daripada kedua-dua muqaddimah ini, maka terhasillah natijah, iaitu sifatullah ta'ala qadimatu. Sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bersifat qadim. Seterusnya pembahagian al-hudud. Bagi al-hudud pula, pertama al-hadd asghar ialah sifatullah Ta'ala, iaitu maudhu' an-natijah atau subjek dalam natijah. Kedua, al-hadd akbar adalah qadimatun, iaitu mahmul an-natijah atau predikat dalam natijah. Yang ketiga, al-hadd awsat, iaitu la tunfiqu aniz zatil qadimati, iaitu unsur penghubung antara dua mukaddimah atau istilah yang terdapat dalam kedua-dua mukaddimah tetapi tidak muncul dalam natijah. Seterusnya, jenis dan bentuk qiyas. Jenis qiyas ini adalah qiyas iktirani hamli kerana ia terdiri daripada dua premis utama, iaitu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, serta hubungan antara subjek dan predikat dalam setiap premis adalah tanpa syarat, iaitu bukan berbentuk jika maka. Akhir sekali, qiyas ini menggunakan asyakal awal, iaitu syakal pertama al-haddu aswad la tunfiqu aniz zatil qadimati menjadi mahmul dalam muqaddimah sughra dan menjadi maudhu' dalam muqaddimah kubra. Sekian, terima kasih.